Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muallimah Safi. الآن سندرس اللغة العربية للصف السادس تحت الموضوع الشباب أمل الأمة. Murid-murid, hari ini kita akan terus ke dunia cita-cita dalam bahasa Arab. Jom sertai cabaran AI Canva kita. Masuk kelas Word, pilih tajuk 2, klik pada part 1. Sila baca panduan dan ikuti langkah satu persatu. Pergi ke Stream, klik pada Sign up to Canva. Mabruk, anda sudah berjaya masuk ke Canva Education. Jom kita mulakan projek AI. Oops, mari kita ingat kalimah. Amali an akuna. Cita-cita saya ingin menjadi. Amali an akuna. Cita-cita saya ingin menjadi. محاضر بنشرة محاسب أكاونتن شرطي بوليس طبيب دكتور رسام بلوكس إطفائي أهل بومبا تاجرة بالنجاح صحفي وارطان جندي أسكر مهندسة جورتارا ممرض جورورة طيارا جورتربان محامية تقوم مضيفة برامجاري طباخ تكن مسك صياد للين خياط تكن جهد فلاح بطني محامية تقوم مضيفة برامجاري طباخ تكن مسك صياد للين خياط تكن جهد فلاح بطني Ayuh kita sambung projek cita-cita anda. Pilih gaya yang sesuai dengan anda. Bahagian atas, klik gambar cita-cita dan bahagian bawah, masukkan gambar anda. Proses gambar AI sedang dijana. عظيم ما أشرف هذا الأمل. Setelah siap, anda perlu tukarkan fail tersebut kepada nama anda.
Masuk kembali kepada classwork, pilih part 1 atau part 2, klik view instruction, klik add or create, pilih file nama anda, kemudian turn in. Mumtaz, tugas anda sudah selesai. Mari kita simak hasil tugas murid. Azim, ma ashrafa hazal amal. Kemudian, mari kita cetak hasil kerja murid. Lihat, Puteri Mariam sudah berkongsi cita-citanya melalui AI kepada kawan-kawannya. Amali an akuna tabibah. Syukran ala musyahadatikum. Ila liqa. Ma'assalamah.